Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam UTM Sanjung Bangsa. Apa khabar? Adik-adik pelajar UTM sekalian. Bertemu kita pada sesi kali ini dalam modul 3 dan yang saya akan kongsikan kepada anda semua iaitu berkaitan panduan permohonan kenderaan dan kemudahan. Khususnya kepada pengurusan persatuan di bawah Jabatan Timbalan Chancellor, Hal-Ehwal Pelajar dan Alumni. Okey, dalam tajuk saya ini saya akan kongsikan kepada anda semua berkenaan dua prosedur permohonan seperti yang dipaparkan. Anda boleh lihat kita ada dua, iaitu permohonan kenderaan dan juga kemudahan peralatan dan fasiliti. Bagi kenderaan kita akan go through beberapa perkara. Yang pertama iaitu UTM Fleet, permohonan kemudahan kenderaan melalui sistem UTM Fleet. Yang kedua, flow proses permohonan, dan ketiga, sistem VRMS, dan terakhir ialah polisi pembatalan. Manakala bagi prosedur permohonan kemudahan peralatan dan fasiliti, sedikit sebanyak kita akan lihat kepada flow proses permohonan, deposit tunai, bidang kuasa dan juga ruang guna sama. Okey, bagi prosedur pertama iaitu permohonan kenderaan. Seperti yang terpapar di dalam slide. Kebiasaannya bagi program pelajar, secara berkumpulan mereka akan membuat permohonan bas UTM. Sekiranya jumlah pelajar tidak ramai, ada juga kenderaan lain-lain yang disediakan oleh unit fleet. Sebelum kita pergi jauh, sedikit pengenalanlah kepada anda semua berkaitan perkhidmatan UTM Fleet. Seperti yang dipaparkan, pengurusan dan perkhidmatan kenderaan bahagian pengurusan aset Jabatan Timbalan Naik Chancellor Pembangunan UTM telah diwujudkan bagi menyediakan kemudahan perkhidmatan kenderaan untuk menyokong pelarasan operasi universiti serta melancarkan aktiviti staf dan pelajar selaras untuk mencapai visi dan misi universiti. Jadi, kenapa UTM Fleet diwujudkan dan apa fungsi UTM Fleet? Secara rumusnya boleh diringkaskan ada 3, iaitu lebih kepada untuk penyelarasan, iaitu menyelaras operasi dan melancarkan pergerakan aktiviti staf serta pelajar. Yang kedua, mengoptimumkan penggunaan kenderaan universiti melalui amalan perkongsian iaitu pooling. Apa itu pooling? Nanti kita akan lihat bersama. Dan ketiga iaitu kecakapan kos untuk mengurangkan kos operasi sekaligus mengurangkan beban kewangan universiti. Okey. Jadi sedikit flow atau proses permohonan yang kita perlu ambil tahu. Secara ringkasnya ada 3 step, iaitu yang pertama permohonan daripada pemohon sama ada pelajar sendiri ataupun staf, mengemukakan perincian destinasi dan jenis tempahan. Yang kedua adalah semakan daripada bahagian governance dan pentadbiran JTNC HEPA. Tujuan dia semakan sokongan dan bajet semasa. Alright. Jika tiada apa-apa masalah, akan ke peringkat seterusnya iaitu kelulusan yang disilih oleh pihak urustia UTM Fleet sendiri melalui untuk kelulusan kos sebenar dan janaan sebut harga. Dan terakhir barulah kita akan dapat kelulusan, ini pelaksanaannya, dan pemohon sendiri akan menerima notifikasi SMS yang diterima dan pergerakan bermula. Alright. Ketiga-tiga step ini secara ringkasnya ada permohonan, ada semakan dan juga ada kelulusan. Barulah permohonan diluluskan. Alright. Ini sedikit sebanyak dia punya paparan bila tuan-tuan perempuan melayari website vrms.utm.my. Okey. Di sinilah dia punya sistem untuk kita buat permohonan. Di paparan ada 2 kategori. Kalau lihat di sebelah kanan ni, bagi staff kita akan pilih drop down list ni ialah staff lah. Bagi permohonan daripada pelajar, pilih student. Dan setiap pelajar telah pun diberikan ID ataupun akses. Masukkan username dan juga password yang telah diberikan, dah di-assign oleh pihak UTM Fleet. Alright, apa yang ada dalam sistem VRMS ni? Okey. Seterusnya
dalam sistem VRMS ni kita ada beberapa tab kalau boleh lihat di paparan sebelah kiri tab. Kita ada 5 perkara iaitu requested information, costing detail, booking detail, passenger information dan juga disclaimer. Kelima-lima perkara ini perlu dilengkapkan oleh pemohon. Alright. Jadi kalau kita tengok, kalau tuan-tuan perempuan, adik-adik semua berkesempatan ada urusan untuk membuat tempahan kenderaan, perlulah membuat permohonan melalui sistem VRMS ni. Jadi isikan dengan lengkap. Okay. Jika lihat di sini requested type sama ada student atau staff. Jadi kalau anda telah sign in tadi menggunakan ID anda, secara automatik akan terpapar di sini maklumat anda lah. Student, nombor pekerja, nombor matrix, nama, nombor IC, dan perlu memasukkan nombor telefon dan juga email yang terkini semasa lah. Kalau pelajar ada @graduate.utm.my dan masukkan nombor telefon yang terkini. Di bahagian costing details nanti, tengok tab di sini belah kiri, kita ada costing detail, booking detail, passenger information dan disclaimer. Di sini perlu masukkan informasi yang lengkap, yang tepat. Alright, supaya pada tab yang kedua, costing detail, dia akan kirakan berapa perbelanjaan kos. Kalau kata pilih kenderaan apa, bas, berapa, mengikut lokasi, jarak apa semua, jadi dia akan kirakan dengan tepatlah dalam sistem. Cuma kepada anda semua para pelajar, khususnya kelab persatuan di bawah Jabatan JTNC HEPA, sila masukkan, saya dah kotakkan di sini, sila masukkan email pegawai PSM, iaitu email Cik Zainuddin @utm.my atau nurhadayah@utm.my. Kedua-dua pegawai ini ialah pegawai pengesah yang akan menyokong permohonan anda. Terus sebelum permohonan ini lepas kepada pihak universiti untuk memberikan kelulusan atau tidak. Jadi pegawai di sini adalah sebagai gatekeeper lah. Saya boleh berkatakan begitulah. Sebagai gatekeeper akan mengesahkan informasi yang anda masukkan tepat, dokumen yang dilampirkan cukup dan juga bajet telah lulus. Bajet yang diluluskan. Jadi apabila pegawai telah mengesahkan, bermakna permohonan anda boleh diluluskan oleh pihak UTM Fleet. Jadi saya harap di sini tuan-tuan perempuan, adik-adik semua berikan perhatian yang penuh untuk mengisi permohonan ini dalam sistem VRMS. Sekiranya ada apa-apa permasalahan dalam sedikit kesilapan yang dibuat dalam permohonan ini, akan ada notifikasi daripada sistem sendiri, permohonan tidak lengkap ataupun tidak tepat, dan dia akan bounce semula lah untuk perlu dimohon semula. Alright. Sekiranya anda berjaya untuk membuat permohonan, notifikasi tulisan berwarna hijau nanti akan terpapar. Jadi apabila dapat seperti itu, maka permohonan anda telah pun berjaya dibuat. Baru berjaya dibuat kemudian barulah akan akan dihantarkan pemakluman kepada pegawai PSM, Encik Zainuddin dan Hajar Nurhadayah. Mereka akan membuatkan semakan dan juga sokongan. Seterusnya, proses macam saya beritahu tadi, barulah permohonan ini sampai kepada pihak UTM Fleet untuk memberikan kelulusan. Right. Jadi ini sedikit metrik jenis tempahan dan perkhidmatan. Yang pertama saya nak bacakan yang atas tu, amalan penyematan kongsi kenderaan, yang ini pooling yang tadi kita dah maklumkan pada peringkat awal tadi. Kos akan dibahagikan mengikut bilangan penumpang dari PTJ berbeza. Lokasi yang sama tetapi jumlah penumpang tidak berbeza. Lokasi yang sama, jumlah penumpang berbeza. Jadi kalau destinasi yang sama, pihak UTM Fleet akan membuat kongsi kenderaan, yang ini pooling. Jadi charge tu akan dibahagikan mengikut bilangan penumpang dari PTJ yang berbeza. So ada 3 keadaan dalam permohonan perkhidmatan ini. Yang pertama kita tengok send and fetch. Kalau kita boleh faham, send
atau fetch. Kita hantar ataupun kita jemput. Dia bertujuan kepada perjalanan sehala sahaja, hantar atau ambil. Jadi lihat pada keperluan permohonan kenderaan yang anda nak buat. Sekiranya mau hantar saja, nak hantar saja ke contoh dari UTM ke airport, airport Senai. Jadi kita akan hantar sahaja, send saja. Ataupun kita nak jemput dari airport, fetch saja. Right. Okay. Yang kedua, send and fetch. Apabila send and fetch, perjalanan dua hala iaitu berlainan hari pergi dan balik. Send and fetch. Keperluan anda untuk perlukan perkhidmatan fleet, send and fetch. Alright. Dua hala lah. Hantar dan juga balik. Okay, saya harap anda jelas. Okay, yang ketiga, send and fetch ni, send and fetch ni dia hantar saja dan ambil kemudian. Faham tak? Maksudnya pemandu tidak perlu menunggu anda di sana lah. Maksudnya dia berlainan hari. Kalau kata sampai 5 hari, fleet akan pilihlah send and fetch supaya boleh bahagian fleet akan uruskan pemandu yang berbeza ke ataupun macam mana kenderaan hantar pada hari yang pertama dan balik pada hari terakhir nanti. Apabila yang ketiga pula iaitu until finish, dia lebih kepada sesuai kepada day trip travel lah. Tarik pergi dan balik pada hari yang sama. Tarik pergi dan balik pada hari yang sama. Jadi contoh kita nak pergi, anda nak pergi dari UTM JB nak pergi ke UTM KL dan petang tu terus balik UTM. Jadi anda sesuainya pilih until finish. Tak sesuai lah kita nak pilih send and fetch kan. Maksudnya pergi pagi, petang kan, pergi pagi bas balik ke UTM balik. Nanti petang baru bas nak sekolah. Tak sesuai. Jadi kita pilih until finish. Day trip punya travel. Right. Saya harap anda semua, adik-adik pelajar semua jelas berkaitan pemilihan ni ya. Sedikit reminder lah orang kata, peringatan kepada adik-adik semua, para pelajar UTM. Ini garis masa pembatalan dan polisi penalti untuk 24 jam sebelum perjalanan. Apabila pembatalan dibuat kepada UTM Fleet, sekiranya program batal dan pemakluman juga perlu dimaklumkan awal kepada pihak UTM Fleet dalam tempoh 24 jam sebelum perjalanan, maka itu termasuk dalam zon selamat. Tiada charge. Right. Apabila pembatalan selepas waktu bekerja sehari sebelum perjalanan, tapi dah batalkan 24 jam ni, tapi cuma selepas waktu bekerja. Jadi charge yang diberikan, yang dikenakan adalah 50% daripada kos sebenar. Yang terakhir lah zone critical, charge 100% apabila kegagalan membatalkan terbang langsung. Kita tak nak macam itulah. Kalau kita berlaku macam tu, ia akan memberikan kesan pembaziran kepada pihak universiti. Alright. So ingat 24 jam sebelum perjalanan perlu membuat pembatalan sekiranya program batal. Sekiranya tak perlukan perkhidmatan pengangkutan daripada UTM Fleet. So pengecualian kita baca di bawah tu, tiada charge dikenakan hanya jika terdapat justifikasi kukuh bahawa pembatalan minit akhir saat akhir bukan disebabkan kesalahan pemohon. Mungkin sebab-sebab lain lah. Right. Seterusnya saya nak kongsikan kepada anda semua juga terbaru pihak UTM Fleet pada 6 Mei hari itu 2026 telah pun mengeluarkan satu pemakluman kaitan pelaksanaan kawalan operasi kampus UTM dalam menangani krisis tenaga global. Banyak PTJ, banyak bahagian yang terkesan dan mengambil inisiatif untuk membuat pemakluman kepada kita semua. Di sini bahagian Fleet, UTM Fleet telah memaklumkan ada sedikit tambah baik dari segi pengurusan permohonan kenderaan. Kalau kita boleh baca pada nombor 3, penggunaan kenderaan universiti, pergerakan kenderaan universiti, jabatan sama ada di dalam atau keluar kampus sangat terhad untuk urusan rasmi kritikal sahaja, bergantung kepada kelulusan ketua jabatan. Right. Dan
amalan perkongsian kenderaan pooling tadi akan dilaksanakan oleh pihak UTM Fleet. Kalau sebelum ni mungkin tak ada lah. Jadi bila amalan ini prosedur ini dikenakan, dia memerlukan pihak UTM Fleet berhak akan melaksanakan perkongsian kenderaan universiti. Dan satu lagi penambahan permohonan kenderaan ini, UTM Fleet meminta untuk kita tambah satu dokumen iaitu yang disediakan iaitu borang permohonan kebenaran khas. Di sini pemohon perlu selain macam kita kalau ikut standard general punya permohonan, kita akan mohon melalui sistem VRMS macam saya kongsikan tadi. Jadi apabila pelaksanaan ini dilaksanakan, UTM Fleet meminta kita untuk satu kita mohon melalui UTM Fleet dan satu lagi mohon melalui sistem VRMS. Satu lagi kita kena email borang permohonan kebenaran khas beserta lampiran yang diperlukan kepada email VRMS. Ada dua perkara lah sekarang ni. Keperluan semasa sekarang ni. Jadi di situ kita pemohon perlu mengisi secara manual maklumat pemohon dan juga tujuan program apa semua dan serta menandatangan kepada permohonan tersebut dan disokong oleh pegawai. Alright. Contoh saya akan kongsikan pada anda semua di sini. Ini ialah paparan contoh. Ini contoh. Hendaklah dilengkapkan oleh pemohon sekurang-kurangnya 7 hari sebelum program. Diminta 7 hari. Kami menggalakkan anda semua membuat permohonan kenderaan ni 7 hari sebelum program lah. Jadi sebab kenapa? Antaranya satu sistem RMS anda perlu mohon dan keduanya kena email secara manual borang ini walaupun dinyatakan 3 hari sebelum 3 hari bekerja sebelum program itu tempoh email. Jadi penyediaan permohonan kenderaan ini saya sarankan kita advise anda semua sila buat dalam tempoh 7 hari sebelum program. Sila pastikan tanda tangan pengarah program, tengok arrow tanda tangan pengarah program dan emailkan permohonan borang ini pemohon Kelab Persatuan Pelajar di bawah HEPA. Sila emailkan borang permohonan ini kepada pegawai penyelaras untuk dapatkan tanda tangan sokongan pengarah BAPP. Ini contoh. Kalau anda boleh lihat sekarang paparan maklumat pemohon telah diisi, lokasi tempat apa semua, status pelajar, and then ruangan seterusnya, kotak seterusnya perlu ditandatangan oleh pengarah program dan dapatkan juga tanda tangan daripada penyelaras program, penyelaras Kelab Persatuan, khususnya pegawai HEPA lah, pegawai BAPP sendiri, dan lengkap yang ini terus email kepada pegawai penyelaras dan pegawai penyelaras akan dapatkan tanda tangan pengarah BAPP sendirilah. Jadi apabila telah lengkap semua, pihak BAPP akan kembalikan borang tersebut kepada pemohon dan pemohon perlu emailkan borang dan surat kelulusan program kepada vrmsfleet.utm.my untuk proses seterusnya lah. Ingat pertama tadi perlu membuat permohonan melalui sistem VRMS dan yang kedua emailkan, lengkapkan borang permohonan kebenaran khas ini dan lengkapkan sehingga mendapat tanda tangan pegawai penyelaras dan juga pengarah BAPP dan kalau boleh baca dekat tulisan kecil ni, ini yang diminta oleh pihak UTM Fleet, mohon lampirkan senarai staf pelajar. Senarai nama perlu dilampirkan, poster program atau cara program, aktiviti dan lain-lain dokumen berkaitan semasa email secara manual ni lah, email kepada pihak vrmsfleet.utm.my. Ini antara contoh surat kelulusan program keluar UTM, keluar kampus yang ditandatangan oleh TNC HEPA. Jadi ini antara salah satu dokumen yang wajib dilampirkan. Surat kelulusan program. Lagi dia kata apa tadi? Senarai nama penumpang, poster program atau cara dan lain-lain dokumen. Right. Cukup dua proses ni, permohonan VRMS dan juga borang. Maka permohonan ini akan diproses oleh pihak Rustia UTM Fleet. Okey.
sedikit orang kata perkongsian timeline berkaitan permohonan perkhidmatan template. Macam saya beritahu tadi, mesti ada lengkap dokumen, antaranya surat kelulusan program, senarai penumpang, macam tadi dalam borang tu minta untuk lampikan akta cara dan juga poster. The best is dalam paper ni biasanya dalam kertas kerja dah ada informasi tu. So yang pertama, membuat permohonan di dalam sistem VRMS 7 hari sebelum, and then melengkapkan borang permohonan khas juga 7 hari sebelum, sebab nak kena email secara manual kepada vrms.fleet@utm.my 3 hari sebelum program, and then barulah akan mendapat maklum balas ini kelulusan daripada pihak UTM Fleet. Right, jelas Kena ingat ada 1, 2, 3 perkara dan keempat baru mendapat maklum balas kelulusan. Okey. Saya harap anda semua jelas berkaitan permohonan perkhidmatan UTM Fleet. So saya akan terus kepada bahagian 2 secara ringkas berkaitan prosedur pinjaman peralatan dan tempahan ruang guna sama. Alright, ini ialah proses permohonan peralatan yang diamalkan di unit kemudahan BKKT dan BAPP lah. BKKT itulah bahagian kemudahan kebajikan dan tata tertib, dan BAPP bahagian aktiviti bangunan pelajar JTNC apa. Yang pertama, di sini saya ringkaskan jugalah. Ada 3 step yang perlu diingat. Yang pertama, borang pinjaman wajib diisi dalam 2 salinan yang diperlukan. Perlu diisi dalam 2 salinan 5 hari sebelum program. 5 hari bekerja lah. Seminggu sebelum lah. Better. Alright. Dan seterusnya mesti disertakan bersama surat kelulusan program. Surat kelulusan program ni dia sebagai lesen lah. Sebagai dokumen yang sangat penting. Nak membuktikan program anda itu ialah valid lah. Program itu memang akan dilaksanakan. Once bila dapat surat program, maksudnya barulah boleh membuat gerak kerja yang lain-lain. Right. Dan yang ketiga, disertakan dengan bayaran deposit tunai. Ada certain perkara, ada certain item, certain peralatan memerlukan deposit, di mana deposit itu lebih kepada memupuk orang kata tanggungjawab kepada pemohon untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan peralatan, lebih peka dalam penjagaan dan dipulangkan dengan selamat, maka deposit juga akan dipulangkan. Dan akhir sekali barulah dapat kelulusan pinjaman. Right. Okay. Ini saya nak kongsikan sedikit tujuan kenapa ada RM50 punya deposit. Kita orang hayat deposit RM50. Yang pertama, pemulangan tepat waktu dan keadaan sempurna. Deposit dikembalikan sepenuhnya. Okey. Apabila kelewatan masa pemulangan, deposit hangus. Itulah dia. Kita tak nak perkara-perkara macam ini berlaku lah. Tidak dikembalikan. Dan peralatan rosak semasa aktiviti, deposit hangus plus denda. Wajib beli atau ganti dengan peralatan baru yang sama jenis. Better begitulah. Sama jenis atau lagi baik lah kan. Mana lagi jimat. Alright. Kita tak nak anda terlibat dalam 2 perkara ni lah. Deposit tidak dipulangkan sebab-sebab kecuaian dalam semasa penggunaan. Jadi kita tak nak. Alright. Jadi kita advise anda semua guna dengan selamat, bertanggungjawab dalam menjaga dan boleh pulang barang dengan sempurna. Baik. Alright. Okey, ini sedikit pemakluman kepada anda semua peta bidang kuasa ruang dan kemudahan untuk peralatan khusus. Kita tak ada di bahagian yang menyediakan peralatan, mungkin tidak ada sepenuhnya apa yang anda mahukan. Jadi di bahagian BKKT dan BAPP ada peralatan khusus lah. Nanti kita boleh anda boleh rujuk senarai inventory peralatan terkini di dua bahagian ni, BKKT dan BAPP. Dan ruang guna sama, saya nak kongsikan sikit. Ruang guna sama di bawah seliaan BPA, bahagian pengurusan aset JTNCP, boleh imbas kod yang saya sediakan tu. Jadi anda boleh nampak beberapa ruang yang di bawah seliaan BPA. Ruang-ruang juga boleh ditempah oleh pemohon sama ada pelajar ataupun staff. Jadi ada juga dia punya peraturan, syarat, mungkin ada depositnya.
Itu sebab berlainan PTJ lah. Jadi mengikut kepada semasa punya prosedur. Termasuk juga ruang di SUB. Kalau anda tahu SUB itu apa? Student Union Building. Jadi di sini untuk ruang SUB kita memperkasa pelajar, memberi peluang kepada pelajar untuk menguruskan iaitu melalui Majlis Perwakilan Pelajar MPP, dan garis panduan juga perlu merujuk garis panduan yang semasa, MPP semasa. Untuk makluman anda semua, MPP dia berubah setiap tahun, jadi mereka akan tambah baik prosedur ataupun garis panduan dari semasa ke semasa. Alright, satu lagi nota tambahan di bawah tu, perkhidmatan fotokopi yang disediakan oleh JTNC HEPA di bangunan SUB, kalau anda berkesempatan datang hadir dan menggunakan perkhidmatan, dia beroperasi mengikut waktu pejabat saja. Kadar minimum charge dia bukan berdasarkan keuntungan lah, dia mengenakan charge yang minimum untuk anda semua mampu milik. Jadi ada beberapa kemudahan yang di bawah JTNC HEPA kita sediakan, dan juga BPA bahagian pengurusan aset JTNCP. Jadi ini antara beberapa kemudahan yang pelajar boleh akses. Okey, sedikit orang kata panduan poket perbandingan proses antara dua perkara yang saya kongsikan. Ini di akhir saya punya slide. Yang pertama, dokumen utama, keperluan utama untuk kenderaan VRMS, sistem web VRMS. Itu yang pertama kena ingat isi. Dan tambahan yang saya beritahu tadi, untuk permohonan kenderaan kena ada borang kebenaran khas tadilah. So sekarang, proses sekarang kita memerlukan, unit fleet memerlukan dua kaedah permohonan melalui sistem VRMS dan juga email secara manual, borang kebenaran khas. Alright, prasyarat kewangan, tengok kepada bajet pemilihan vote PTJ, sama ada daripada geran ataupun bajet universiti ataupun tunai. Dalam pemilihan costing tadi, tuan-tuan, adik-adik semua boleh pilih buat pemilihan yang tepat lah. Dan yang terakhir, bagi polisi penalti permohonan kenderaan, seperti yang dah dikongsikan, untuk take home message 50% hingga ke 100% jika ada berlaku lewat atau gagal batal tempahan. Okey, berbanding dengan peralatan dan fasiliti, dokumen utama dia mesti perlulah mengisi borang secara manual, plus beberapa surat program dan lain-lain dokumen. Prasyarat menyediakan sedikit deposit wang tunai RM50, lihat kepada keperluan item sendiri, right? Dan yang ketiga, polisi penalti, deposit akan hangus sekiranya berlaku kelewatan ataupun perlu penggantian peralatan yang telah rosak. Jadi saya harap para pendengar, para pelajar jelas apa yang dikongsikan, dan sekiranya ada apa-apa permasalahan ataupun pertanyaan ataupun ingin disampaikan, mungkin anda semua boleh catatkan di ruang komen. Saya ingat ruang komen di dalam YouTube tu. Jadi pihak kami, pihak BPP, urus setia ataupun penceramah boleh memberi maklum balas dari masa ke semasa. Jadi itu saja dari saya, perkongsian kepada anda semua melalui kursus pengurusan persatuan berkaitan modul 3, kemudahan kenderaan dan kemudahan. Alright, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.